Sampai saya tanya dah apa update daripada apa update daripada maklumat daripada aduan yang saya terima lah. Saya tanya macam tu daripada sekolah itu. Nanti saya tengok sampel kita sampai Alright, terima kasih. Sudah terima. Okey, baik. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom. Oh ya. Jom. Sini. Ya. Sini Wafi. Wafi. Malam mengarah. Puan Azmul hilang. Pengurus? Satu. Dari mana? Oh, 9. Apa? Submit apa? Bila? Tak, yang latest yang punya tu dah ada senarai yang latest. Berapa semua total yang submit? Okey. Ni yang GPW ke yang lain? Yang lain. Ini bawah Melayu kan? Okey. Untuk semua petugas. Okey. Selain peruntukan, saya tak nak dengan isu. Tak masalah isu pembohong ni. Tapi melibatkan peruntukan juga. Dekat urusan keluarga ni, rakyat celatanya ramai. Jadi kita ada buat taman rekreasi. Taman rekreasi tu macam tak dapat menampung lah keperluan. Jadi nak tambah lagi dengan majlis dan juga. Kalau bukan siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang kena tak? PLB. So boleh mohon kat PLB. PLB ke kita? Parlimen. PLB, bukan PLB. Tapi boleh mohon kat PLB. Ataupun GPW. Terima kasih, memang notis yang sangat singkat. Tapi sebab saya pun takut tak sempat nak jumpa lagi kerana sedang berparlimen juga dengan tugasan-tugasan yang lain. Jadi saya kira hari ini adalah masa yang sesuai untuk saya berjumpa, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudi hadir dalam notis yang singkat ini. Sebenarnya program simple saja. Sebenarnya saya nak berjumpa untuk, bukan saya tak biasa dengan Felda Mempaga ni dari 2018 lagi. Cumanya saya kira sudah lama kita tak. Biasanya saya akan hadir untuk program-program komuniti lah, sama ada 1, 2 dan 3. Tapi kita tak ada perbincangan secara yang khusus untuk membincangkan tentang, saya rasa dah lama tak buat. Jadi saya rasa terpanggil untuk memanggil tuan-tuan dan perempuan untuk membincangkan tentang kawasan masing-masing lah dan komuniti masing-masing. Jadi untuk hari ini kita berbesar hati untuk memberikan sumbangan kepada setiap JKKR, MBFN dan GPW serta Raja Wilayah. Jadi siapa yang tak datang tu tak dapat. Tak ada wakil. Betul, yang tak datang jangan bagi duit, kena jumpa saya. Apa pun tak ada. Jadi kita akan beri itu peruntukan awal tahun ini untuk dibelanjakan, nak gunalah. Yang pastinya saya akan berikan RM50,000 setiap Felda. Jadi fikir betul-betul RM50,000. Let's say untuk infra saja, memang tak boleh untuk pengurusan. Fikir RM50,000 tu nak buat apa?
macam aduan dari masa ke semasa, sentiasalah hubungi pejabat Parlimen Bentong. Wifi ada, wakil saya ataupun Abang Pak Ngah pun ada juga, boleh yang sentiasa dengan pejabat Parlimen, dan Cik Man pun ada juga, pegawai. Jadi sentiasa boleh berhubung dengan wakil-wakil saya di kat sini untuk apa-apa isu masa ke masa. Okey. Saya bagi ikutnya untuk satu. Saya untuk Feda Wilayah, saya bagi satu Feda Wilayah, satu DPW. 1,000 ke? Kedua seterusnya saya Okey, gimmick. Nanti isi borang kat situ. Nanti ambil cerita. Gimmick jangan ambil. Okey, terima kasih. Lagi tu ya. Jadi Mama. Nanti kita tengok. Cuba dah pula habis. PDK. Tak, PDK nanti kita akan panggil semua nanti untuk follow up balik to show. Nanti kita akan panggil. Sama. Makanlah. Kenapa semua kat depan saya ni? Dah, cukup. Sebarkan. Tamu. Dia 5 minit je. Saya nak balik lah. Oh, penaung patutlah. Benda. Ni film apa? Kenapa? Pak Sah nak cakap apa? Selamat lepas raya. Oh, okey. Tapi PMR lama sikit ambil masa. Kalau dapat cari duit lain dulu, buat dulu. Tapi duit dia akan masuk lah. Dia akan masuk je dalam masa 6 bulan baru dia kena. Tapi once tak apa, nanti bagi yang lengkap lah. Tak, dia bukan combine. Nanti dia akan sebab ini bawah PMR. So nanti wakil akan contact untuk dengan PLBM semua nanti. Okey. Dah isu dah lama. Dah. Oh, ambil gambar tengok sana satu. Tak. Tu tengok sana je. Gambar. Mana tak apa pun. Tak stiker bagi. Yalah, yang portable. Awal barang. Mana yang dia punya? Tak ada. Ni bukan. Lepas tu tak dapat lagi? Dah? Yang bulan tu dah. Okey. Diorang bagi, tapi ambil surat diorang dulu. Dah boleh beli dulu lah. Masuk. Pak tu boleh bagi kat staff saya ambil gambar. Tak masuk. Nampak Lisa?